Fuck. Oh sorry. Aku cakap hi. Aku cakap hi bukan F. Assalamualaikum guys, bersama Giz channel. Hari ni kita akan main game Minecraft, and aku akan sambung balik apa yang aku start and aku tak habiskan episode 2 atau episode 3. So ni episode 1 balik. Aku akan bersama-sambung sampai aku lawan End Dragon. Dah menunda bodoh. So okay. So benda ni benda yang sama yang aku buat. Aku nak tunjuk ni je. Aku kena tunjuk mana. Yes, contribution. Terima kasih kepada orang yang buat Bedrock ni, Bedrock ataupun aka Pogi yang buat Bedrock, and dia punya code. Semua ni add-on, tester, special time, switch, macam mob dengan token. Dia punya structure, wall generation, UI, SFS ataupun animation, texture and model, music, code, and semua benda tu lah. So apa kita tengok sekarang? Kalau kita tengok kanan, yes, so benda ni animated lah. Comel saya. Aku tak tahu kenapa aku suka benda ni. Pada kawan-kawan enjoy this video, jangan lupa like and subscribe komen awal anime apa ni. Oh wow. Jangan lupa like and subscribe komen kat bawah apa yang kau nak tengok next, and of course Roblox kan. Yang next sebab you know Roblox. Tapi aku tak jumpa game apa-apa yang seram ataupun yang best. So macam biasa kita akan buat quest. So aku dah ingat cara nak buat quest. Okay. So maybe video ni aku skip banyak benda sebab aku tak nak lama. Maybe aku akan jumpa diamond first, ataupun aku dapat full armor. Tu je apa yang akan jadi. Antara dua tu je. Dan aku akan dapat rumah buruk dulu aku rasa, sebab aku tak rasa aku boleh buat rumah cantik first episode, sebab aku nak buat rumah yang paling cantik aku boleh buat. Yang paling cantik yang aku boleh buat, bukan orang lain boleh buat, aku. Secondly aku tengok apa ni. Oh wow. Oh yes. Oh wow. Yes, thank you makanan aku tak ni. Oozing aku tak berasa. Oh iron, okay. Makanan cantik. Good apple. Okay, aku rasa video aku ada kat sini. Mainkan ada benda kat sini. Aku tak tahu nak lag. Sorry lah kalau lag sangat. Aku tak pasang mod. Ada ni sekali. Aku tahu apa ni, tapi look, comel. Ada katil. Makanan. Aku ambil ni aku. Tomato. Eggplant dengan barley macam sedap. Maybe aku buang dua ni. Aku ambil. Okay, come on. So aku tak boleh dengan benda baru. Look at this. Clean. Benda apa ni? Okay. Aku tahu kenapa ni tak ada animation. Oh ada. Aku baru cakap kenapa tak ada animation. So tu first achievement aku. Misalkan ni. Oh lupa. Quest. Okay, let's go. Woo.
Dapatkan 16 cobblestone. Okay, so betul cobblestone. Yes. Second achievement aku. Dapat stone age. Oh, dia cool. Okay. Asal aku dengar bow skeleton. Dia guna anak parah. Apa aku cakap ni? Anak panah dia. Okay, stone age. Complete quest. Okay, aku dah naik atas balik. Okay, so aku dapat 2. Aku lag betul ni. Aku saja cakap aku lag betul. So aku buat ni. Ni. Baju kalau aku mati bang aku hilang. So aku tengok mati. So first thing first, aku rasa aku akan bakar benda tu. Macam ni. Aku kapet. Apa cakap kau kapet? So aku nak beritahu pasal kenapa aku tak upload banyak. So first aku busy dan aku exam. Tu first. Second aku saya cakap okay. Second aku just tengah sakit dan aku tak boleh buat apa-apa. Aku cuba rehat daripada semua benda yang aku buat. Aku main game dengan kawan aku. Benda-benda yang boleh buat aku fikir pasal benda positif. So aku tak tahu apa dengar aku. Okay, hai. Yeah, so by the way, terima kasih kepada korang yang subscribe and support aku. Love you. First time aku cakap love you kat orang. No. Nah. No way. Aku dapat diamond. Wow. Aku tak cakap apa. Wow. Okay. Ada buku sekali ni. Aku ambil. So aku tahu nanti kena stop. Oh. Rumah akan bersuara cantik. Aku tak nampak pun. Even aku yang pro Minecraft player. Okay, go. Aku tak pro ni, sorry. Aku dah maaf. Yeah. So yeah. Okay. So first thing first, kita dapat diamond. 1 diamond at least. And aku boleh buka quest ni untuk buat ni. And then yang tu pun dah. Iron ni aku kena buat iron pickaxe. First thing first, kita tekan go back. Yeah. So aku just kena kumpul iron. Easy. Too easy. So
So aku dah tahu kita perlukan copper and untuk dapatkan iron. So aku akan mine and aku boleh dapatkan armor juga untuk ni. Baik harap aku. Saya pergi dalam. Oh wow. Aku rasa ada iron kat sini kat bawah tu. Okay, aku dah. Bab. Oh. What the aku dah hit different. Okay, banyak iron. Okay, so okay. Inventory aku penuh. Saat tu aku pergi rumah. So copper. Aku perlukan string ke flint. Aku tak ingat. Flint aku rasa untuk buat copper punya barang. So macam aku nak cari flint kat sini. Dan aku tak terfikir. Aku rasa aku boleh buang barang aku sebenarnya. Patut aku buang barang. Macam aku tak buat lagi. Aku malas nak buat benda. Aku ada makan lagi. Okay, aku ada 3 benda yang perfect. Aku dapat 5 barang yang bagus sekarang ni. Okay, so aku rasa aku tinggalkan benda kat sini untuk masak. So nanti aku boleh atas sini. So nanti aku atas sini dia dah habis masak. Yeah. So aku rasa. Oh damn. Big hit. Damn. Aku tak lompat. Kenapa kita lompat? Aku tak main game ni. Oh yes. Aku dah mahir. Aku tak tahu aku saya cakap, tapi aku tak tahu audience aku umur berapa, tapi aku still tak cakap kalau ada budak-budak tengok ke ataupun orang tua tengok. Masuk tu macam dah macam senior aku. Ya, tingkatan lain. Oh, okay. Enjoy aku punya video. Saya cakap. Okay. Nice. Aku harap dia tak tengok part ni. Bila aku cakap tu tadi. Damn. Nah. Kong shit. Semalah. So aku akan janji kat korang yang aku akan post daily. Aku akan cuba post daily setiap minggu ataupun setiap 2 minggu. So aku kadang busy, kadang tak busy. So aku akan post macam 2 kali seminggu. Aku cuba buat yang tu 2 kali seminggu dulu. Okay, so aku perlukan ni lah ni. Dan sekarang aku boleh dapatkan iron. Mana yang aku nampak ni? Aku dapat sini ada 1. Belakang ni 1 kan. Sini ada flint. Sini ada gravel. Kenapa pergi jauh-jauh? Atas tu 1, 3 sini. Okay, so aku pergi sini dulu. Oh shit.
So aku perlukan 27 untuk set armor. Kan? Set armor 27 kan. So 36. Sekejap. 7 8. Okay. Aku boleh buang ni. Aku boleh buang barang yang tak penting. Okay. Aku naik atas tu sebab banyak angin. Aku tak ada banyak mob yang attack aku. Shit, tu dalam. Okay. Tadi lah. Okay. Aku ituin. Kenapa aku buat dengan macam arrow pisau? Stop. Ataupun aku hayal dia tadi. Maybe aku hayal. It's lagu. So sekarang aku nak buat pedang dulu rasa. Pedang dengan S, maybe pickaxe satu. Yeah, good job. Make us a cookie. Okay, so next quest ialah diamond. Damn, susah. So aku buka 9 diamond untuk siapkan quest ni. Video baru 17 minit. So aku akan tunggu sampai sini. Aku tunggu sini sampai ayam ni habis masak. Okay, dah siap masak. Aku nak first aku nak tengok apa dalam ni. So aku rasa ada air. Wow, terlalu gelap. And ada mob bawah tu. Dalam. And still ada grass. Okay, tu sebab arrow. Oh shoot. Chicken jockey. Tak, dia tak ada ayam. Kau ada ayam perfectly. No. Oh wow. Okay. Oh no.
makan aku tak ada. Aku for free. Oh, aku lupa. Ni. Okay. 2 iron aku boleh tekan cari sikit lagi. Boleh ke aku main ni? Aku tak asal aku boleh. Saja aku try. Takkan kalau gitu aku guna diamond. Diamond boleh ke aku rasa. Oh boleh. Oh yes. Stardust nugget. Oh wow. Asal kat luar merah. Esok hari apa aku tak tahu. Oh yeah. Oh. Semakin ke bawah semakin ketat. Tu masa aku. Giant cave. Oh wow. Oh, situ lubang. Dia snap aku ke? Dia just snap aku ke? Dari bawah tu. Tak. Dia dari bawah tu dia snap aku naik atas sana. Aku boleh. Player boleh tapi aku tahu pula NPC boleh. Okay. Sekarang pagi aku boleh nampak banyak lagi benda. Dan aku ada torch. Yeah, aku nak. Aku tak nak satu mob pun spawn kat aku. Okay, atas aku tak naik lagi. Aku cari iron. Just iron. Aku iron kat sini banyak. Tapi banyak mobs kat. Macam satu aja kat situ. Aku rasa aku kena pergi sini. Ataupun collect blocks untuk apakan. So aku akan explain rumah apa aku nak buat. Sekejap. So first rumah yang aku nak buat ialah rumah macam dalam batu. Bukan macam ni lah, bukan macam dalam cave ni. Masak aku batu dalam bukan gua. Macam mana aku explain. Sama dia. Aku baru ingat aku mati. That's it. Dia panjang lah. Okay, aku ada 5 dah. So, satu untuk 5 untuk kepala. Aku kena ada 4 lagi tu apa, aluminium. Tu aluminium. Okay, aku suka naik atas. So, aku sumpah kalau aku tak selamat kat bawah ni. Kalau ke bawah sana aku mati. Wow. Oh yes. I'm breaking. Oh wow. Dengan tak ada makanan, aku pergi ke depan. Oh no. Kenapa lagi sekali aku rasa orang tu bawah. Dia masuk aku tu bawah. Ada iron. Oh shoot.
Oh, dying situ. Dengan Stardust. Aku sekolah. Okay, cukup iron. Yes, cukup iron. And Stardust. So ni akan take lama. Dia macam main nether bukan obsidian guna diamond. Walaupun guna diamond just still lama. And that's why I love Minecraft. Aku dapat satu je. At least satu. Kan? Aku okay. Yes, aku ada makanan. Tulang yang akan dia makan tulang. Aku just nampak dia suap mulut dia. Mulut aku. Dengan tulang sekali dia masukkan. Damn. Aku ada clutch. Yeah. Okay, so aku rasa tu enough tak aku. And oh wow. Nampaknya aku kena buat benda paling frustrate. Thank you. And not thank you. Why? Kerana aku bebas. Yes. Thank you. And oh wow, kubur orang. Damn. Maksudku yang aku nak masukkan ni ialah macam aku rumah kat sini, aku pasal aku buat lubang. Tapi aku buat macam style aku lah. Buat macam cantik. Ada pintu, ada semua benda kayu. And aku si tahu benda apa ni. Okay. Okay. So aku rasa aku akan bakar semua dia. Air aku. Ada air sweet berry pie. Sorry. Satu je. Okay, I mean the Minecraft cake pun kasih satu. Agak logik lah. Untuk aku tak. Wow, apa tu, aku nak tengok. Aku perlu tengok tu. Aku ada berapa? Aku ada bau banyak tak? So aku boleh buat ni. So aku boleh clutch. Aku tak perlu guna bed aku dah. Tak boleh guna fan. Aku dah ambil ke?
Okay, aku dah ambil diamond, so aku boleh letak kat sini. Okay, come on. Aku nak backpack macam senang and susah nak buat. Aku senang buat backpack. Tapi persoalannya, boleh ke aku buat backpack and letak backpack tu dalam backpack and letak backpack tu dalam backpack and buat backpack lagi besar and letak dalam tu dalam backpack and backpack. Kau faham tak? Ya, aku dah maaf. Same. Yes, come on, full iron armor. So aku nak tengok backpack kena buat macam ni. So backpack, yes, small backpack. Aku pakai 2 copper dah. So aku string, maksud aku pakai string. Dia height 2. Aku minta maaf sangat, tapi aku perlukan. Aku perlu bunuh satu je. Guys, bunyi dia sedih siap bila dia mati je. Aku buat apa lagi guna iron? Yang tu aku nak tahu. Tunggu. Oh, aku perlukan lagi banyak benda tu. Aku minta maaf, tapi aku perlukan benda ni and aku pakai string. So aku bunuh labah. Nak aku boleh buang sekejap. Apa ni semua apa ni? Aku luang wheat sebab aku tak perlukan dan senang dapat ya. And yeah. Ow. Okay. Aku perlu guna benda. Okay, and then aku nak pergi belah sana. Lepas aku pergi belah sana, aku nak maybe aku end video kat sana. Nampak apa tempat estetik, macam tempat ambil air. Sekejap aku nak tengok ada apa. I mean, tempat ni tak sesuai untuk aku buat rumah, tapi ada bahkan ada tempat lagi macam pulau. Aku distract. Aku terlalu distract. Sekejap aku tengok apa ni. Yo. Oh. Wow, masih pula. Wow. Oh no. Aku cuba secret chamber. Harry Potter. Kau tu pergi kat longkang, memang aku cakap Harry Potter. Longkang cik. Damn. Aku rasa aku akan spawn. Buat spawn aku kat bawah ni, so aku takut. Okay. Aku rasa aku end video kat sini sebab aku takut benda ni ada apa-apa ke or something else. So ataupun korang nak tengok aku bunuh dia. Bunuh apa? Aku bunuh salah. Apa yang dia? Explore bawah ni. Kalau explore aku kena saja. Mata aku sakit. Literally mata aku sakit. Kau bunuh dia sesuatu
Aku sebut cinta aku Tuhan biar okay, aku nak letak bawah aku yang tak penting kat bawah ni, kat atas ni. Yang penting yang tak penting. Aku kena bawa. And yeah, tu je. Okay, let's go. Tu creeper dengan zombie. Oh wow. Patah aku sakit. Oh tak, aku tak sakit langsung. Pukul dia. Anvil. Oh wow. Reaction paling hebat. Aku perlukan anvil. Yes. Sorry, aku tengok message aku. Sorry. Kanan kiri, kanan kiri. Depan kiri. Depan. So, aku suka ke depan. Okay. Aku letak kat. Protection. Aku tak ni. Aku tak rasa aku kena bang tu. Torch. Makanan. So aku tukar yang ni. Makan air. Please. Thank you. Treasure map. Tak treasure pun. Aku ni scam. Bawa. How kau spawn kat sini? Yo, sabo. Wait. Yep. Balik zoom dia kat sini. Strong. And dia makan. And dia baling. Tak ni. Okay, come on. Sorry. Oh wow. Tikus. Mana? Sekejap Oh no, aku mati guys. Aku mati. So aku tengok online. Mana tikus datang. So ada boss. Aku nak cuba lari tadi. So aku punya shield mati. And oh shit, dia makan.
Oh no, aku akan mati. Aku tak mati di sini. Setelah aku mati level ni. Okay. Okay. Okay, makanan. Okay. Oh. Okay, let's go. Kuasa blok. Batu. Semakin ramai. Damn. Aku nak pergi sana. Tapi macam mana? Saat ni aku benci tikus. Tapi tikus comel, so aku tak benci tikus mana. Keserat je aku benci. Ow. Auto clicker and lag. Belum legends lagi, so aku damn, backrot kena. Backrot lah susah nak ambil barang. Okay. Aku rasa aku mati banyak kali kat sini. Aku dengar macam pintu hancur. Aku dah agak. Come on. Sekejap, aku rasa aku... Yes. Aku ingat benda. Oh wow, hi. Okay. Sekarang aku tahu macam bunuh kau. Yes. Oh, wah, banyak nak dia. Spam. Yes, Backrot Edition OP. Boop. And then kau mati. Jangan makan muka dia, please.
Crystal. Oh wow. Curse stuff 5 attack damage. Nah, 5 attack damage je. Ah. Apa? Oh wow. Yes. Best protection no. Aku ambil ni. Aku ambil 2 yang depan ni. Aku lupa. Okay. Skewed. Okay, aku ambil skewed. Aku ambil Lee. Okay. BFL, yes. Apa cakap gambar? Tolong guys. Okay. No, aku tak water pakai aku. Hello, what are you doing here? Okay. Oh yes, give me this. Kasih aku information. I'm breaking. Oh, dua gua dapat. Saddle. Makanan. Again. No. Baby kertas and this. Ini aku rasa. Makanan. Push main shot. Makanan. Yes. Aku ambil dah ni. Good shit. Aku tak sebutkan ni. Okay. Aku kurang makan. Aku rasa aku nak buat hebel. Aku nak ambil hebel ni. Pedang aku nak pecah sebab lawan bos tu. Tu bos paling senang ke? Ke paling susah? Aku rasa tu bos paling senang. Kau tahu mana, jangan tolak aku. Dia akan mati. Yes, kan aku set. Mana? Mana ni? Oh, obviously ni. Talent ni ada kan. So dia spawn naturally kat bawah ni. Kalau Harry Potter lawan ni, dia menang. Aku tak ada magic wand je. Kalau aku ada magic wand, aku menang. Oh wow, hi. Hai banyak.
Okay, listen loot. Tukar. That's cute, yes. Oh no. Aku ambil seed berries untuk buat farm. Aku dah agak tikus. Kau datang di mana? Aku tak nak makan ni rasa. Aku tak kasih sekali aku makan tu. In real life. Goodbye, Beto. Aku semalam. Okay. Huh? Oh no. No, sorry. No. Aku tak mati. No. Oh wow. Chest. No. No, aku dah. Okay. Okay. Oh no. Yes. Dua. Aku tak. Oh. No way. Ambil aku bawa barang daripada tu. Okay. Aku rasa 54 minit dah cukup untuk korang untuk tengok aku selama 2 hari. Come on, no way. Nah, sorry. No way, aku tak apa-apa guys tu. Before aku end video ni betul-betul, daripada 34 minit tadi jadi 55 minit, aku nak pergi kat pulau ni. And kalau aku betul ada pulau lagi depan dia. Kalau aku betul tengok kanan, yes, tu kat pulau. Ni kat pulau kan, ni tempat Adi. Tempat aku suka rasa.
Ya, tempat spawn. So kalau aku pergi sana, aku rasa aku lagi banyak barang. Aku rasa aku boleh jumpa diamond kalau aku sana. Right. Kan. So tu satu daripada aku tahu 9, 8, 10, 100 maybe. Boss dalam mod ni, and aku tahu bos apa lagi yang kita akan lawan. Mungkin naga kedua, maybe. Mungkin zombie besar, maybe. Mungkin lembu. Sorry. So kena. Oh no. Okay. So hope you enjoy this video. Jangan lupa like and subscribe and comment kat bawah video apa yang kau nak tengok next. And bye bye guys. Thank you so much for watching.